rupanya darah yang dijumpai di dalam bilik Zain Ryan, di rumah Zain Ryan tu memang milik Zain Ryan, guys. Aku sedih guys mendengar bukti yang dibicara di mahkamah, guys. Sebelum ini, dalam perbicaraan sebelum ini, diorang kata darah yang dijumpai dalam rumah atau bilik air di rumah Zain Ryan tu milik ayahnya, Zaim. Aduh guys, aku baru nak main ukulele aku ni. Hilang mood aku guys, sedih aku guys. Rupanya darah yang dijumpai dalam bilik itu pula memang milik Zain Ryan, guys. Aku tak tahulah guys. Untuk akulah kan guys, memang kes ini memang amat menyayukan hati. Memang sayu guys. Bukan hanya darah itu milik Zain Ryan, kerana laporan kimia yang telah dibuat lah, terbukti yang memang darah yang dijumpai itu memang milik Zain Ryan. Kata ibu Zain Ryan, darah itu kerana sebelum ni lah, daripada hujah ibu Zain Ryan, dia kata kerana kadang-kadang Zain Ryan hidungnya berdarah. Bila dia berhingus berdarah, dicalik-caliknya ke dinding-dinding dalam rumah tu. Aku tak pastilah darah yang dijumpai itu kesan darah yang baru pada hari kematian ke tidak ke. Itu belum orang kata diterangkan secara lanjut lah guys. Tapi kita sebagai antara netizen-netizen yang mengikuti berita tentang adik Zain kita yang kita sayang ni, memang kita sedih lah mendengarkan rupanya memang betul darah itu milik Zain Ryan. Bukan itu aja, ada dalam perbicaraan juga yang terbaru ini, ada yang bertanya lah kenapa nama adik Zain Ryan ni tak berbandkan ayahnya, tak sama lah. Kenapa berbandkan Martin kan, nama lain kan. Jadi rupanya dalam perbicaraan mengatakan adik Zain Ryan ni, ibu bapanya bernikah pada tahun 2016 di Thailand, Narathiwat guys. Jadi kat situlah nama ayahnya tak sama dengan nama adik Zain kita, kerana ibu bapa adik Zain ni lambat mendaftarkan perkahwinan di Malaysia lepas menikah di Thailand. Jadi nama adik Zain ni berbandkan nama 99 nama Allah, nama Martin tu lah. Jadi itulah guys, kat situ juga antara yang dibicarakan di mahkamah guys. Kepada ramai yang confuse kan, kenapa nama lain, kenapa itu, kenapa ini kan, akhirnya terungkailah juga guys. Juga dalam perbicaraan itu, sebab sebelum ini guys, perbicaraan sebelum ini, beberapa hari sebelum ini, dia orang cakap kesan darah itu tak dapat tahu lagi siapa punya. Mungkin hanya sebabkan berdasarkan forensik kata darah itu milik ayah Zain Ryan saja. Rupanya sekarang dua-dua darah ada. Darah Zain pun ada, darah ayah Zain pun ada dalam rumah tu. Di bilik air dan juga di bilik Zain Ryan. Tapi saksi juga ada cakap ada sepasang kasut hitam berlumpur di sebelah peti ais guys. Sebelah peti ais di dalam rumah Zain Ryan tu, di hadapan dengan dapur lah, dekat satu bilik. Tapi selepas diorang buat kajian tentang lumpur tu, dan dibandingkan lumpur di kasut itu dan juga lumpur di kawasan di mana mayat dijumpai di sungai tu, berhadapan sungai, itu tak sama guys. Jadi maksudnya itu bukan lumpur yang dari tempat yang sama lah, tempat berlainan. Jadinya kasut berlumpur tu tak ada kaitan lah dengan kes inilah, lebih kurang. Okey, jadi guys, selain itu saksi, itu pengasuh pengasuh Zain Ryan sendiri guys, ada bercakap dalam mahkamah bahawasanya dia ada terdengar suara adik Zain. Aku sedih kan, aku tak boleh dengar cerita ni. Aku nak cerita pun aku cuba menahan sebab sebab ini bukan kes biasa-biasa guys. Aku teringat kes Nurin Jazlin sebelum ni kan, masih tak dapat orang kata mencari siapa pun pelakunya ni. Geram kan. Aku tak tahulah. Aku haraplah pelaku adik Zain ni dapat dijumpai bukti yang kukuh lah. Kita aminkan guys. Korang subscribe dulu dan korang amin kat bawah. Doa sama-sama guys. Doa ni senjata umat Islam. Kita doa siapa saja pelakunya, yang bersifat binatang ini, bersifat orang bertopeng syaitan ni, harap dapatlah keadilan dia. Betul tak guys? Jadi guys, kat sini pengasuh itu pun bercakap di mahkamah bahawasanya dia mendengar suara adik Zain Ryan. Sebab memang dia pun cakap ibu Zain Ryan ni akan hantar Zain dan adik Zain sehari ke rumahnya sebagai pengasuh lah kan.
Dan dia cakap dia dengar pada hari kehilangan tu suara adik Zain Ryan tu, sebab Zain Ryan tak dapat bercakap. Kadang-kadang Zain akan tunjukkan ialah adik autisma kan, korang faham yang mempunyai penyakit autistik ni, mereka cara komunikasi tak sama macam kita guys. Kadang-kadang mereka ada cara istimewa sendiri untuk pergerakan tangan ke apa kan. Macam korang boleh tengok Azal dan Azil kan, anak apa pelakon Zarina Zerdin kan. Kita boleh nampak Azil, itu abang kepada Azal tu, dia tak bercakap tapi pergerakan tangan dia, ada pergerakan dia lah sendiri yang cara mereka berkomunikasi. Dan juga Azal boleh bercakap kan. Jadi itu contoh-contoh anak autistik yang terkenal di Malaysia lah kan. Dan juga kalau kita tengok Adan family pun mempunyai anak autistik juga, yang mempunyai cara komunikasi sendiri. Sama juga adik Zain Ryan ni, ada pengasuh dia cakap mempunyai cara komunikasi dia sendiri. Tapi ada suara adik Zain macam bunyi, dalam aku baca berita tu tulis huruf ERRR macam macam tu. Aku tak tahu bunyi dia macam mana, tapi berdasarkan berita ni pengasuh tu selalu dengar, selalu dah biasa dengar suara Zain Ryan membuat bunyi itu. Jadi pada hari tu dia dengar macam adik Zain Ryan cuba melepaskan diri, lebih kurang macam tu lah. Dan mendengar suara adik Zain Ryan sebegitu. Jadi kat situ pun kita akan tanya guys, adik Zain Ryan kita ni nak melepaskan diri dari siapa guys? Dari kawasan kat rumah tu ke, kat mana ke kan? Kita tak tahu guys. Jadi setakat ini kita dah tahulah yang bahawa darah itu di rumah itu memang milik Zain Ryan. Adik Zain Ryan memang telah sah mati dibunuh, dijerut guys. Hingga teruklah dengan kejam guys. Dengan kejam, dengan seluruh badannya penuh lebam, telinganya kesan hirisan sampai ke tengkuk, ke leher guys. Dengan mulutnya dimasukkan daun semua sampai ke perut, sampai ke tekak. Memang teruk seksanya guys. Kenapalah benda macam ni jadi lagi guys? Tak selamat lagi ke anak-anak kita ni nak keluar kan? Anak, tak kisahlah anak istimewa ke tidak kan, untuk keluar ni macam mana guys? Kalau kita fikir kes-kes macam ni menyeramkan, betul tak guys? Kita harap sangat cepatlah orang kata penjahat ni ditangkap kan. Korang komen kat bawah, apa pendapat korang? Macam korang rasa orang yang melakukan ni memang dah biasa ke? Sebab cara dia buat tu tak ada kemanusiaan guys. Aku pun terkejut guys. Memang orang ni masalah kat sini ke kan? Kat otak ke? Aku tak tahu kan. Jadi guys, selain pada itu yang macam kita tahu, adik Zain Ryan kita ini pun telah terbukti telah dibunuh. Tapi ibu bapa Zain Ryan ini hanya disabitkan dalam, atau didakwa lah, bukan disabitkan, tengah didakwa sekarang ni sebagai atas pengabaian lah. Masih dalam perbicaraan lah, pengabaian anak hingga menyebabkan kecederaan fizikal guys. Jadi aku tak tahulah. Aku masih fikirlah macam untuk Akta 302 tu akta pembunuhan kan. Aku tak tahulah akta pembunuhan tu dah dibuka ke belum ke kan. Tapi biarlah mahkamah yang membuat kerja. Untuk buat sekarang ni memang kita tahu memang ibu bapa Zain Ryan ni dibercara atas pengabaian anak-anak. Untuk yang terbaru, mahkamah hampir 28 saksi, 27 saksi, setakat 27 saksi tu, semuanya 28. Tapi setakat yang saksi 27 tu mengikut keterangan katanya tak adalah yang kata ibu bapa Zain Ryan ni sengaja mengabaikan ke, mungkin tak ada statement lah kan, betul. Yang mengatakan atau hujah mereka mengatakan ibu bapa Zain ni sengaja abaikan dia, tak ada. Atau ada antara saksi-saksi dalam mahkamah tu yang mengatakan ibu bapa Zain Ryan ada berhampiran sungai tempat terjumpanya mayat dia. Ramai yang cakap yelah, orang persoal lah, kita macam ramai netizen bersoal, betul ke tak abai kan? Sebab kita rasa macam terabai lah, sebab macam mana tak anak tu boleh hilang, betul tak? Tapi kita tak pasti adakah itu dianggap abai ke tidak. Sebab benda pun dah jadi guys. Aku pun tak tahu, biarlah mahkamah yang buat keputusan. Jadi untuk masa sekarang ini, itulah, aku harap sangat lebih banyak bukti yang keluar dan untuk mendapatkan keadilan untuk adik Zain Ryan kita. Kita sama-sama doakan adik Zain Ryan kita guys. Korang jangan lupa like video ni dan korang subscribe ke guys. Terima kasih selalu tengok video aku. Tunggu banyak lagi kes-kes yang aku akan rungkaikan di Malaysia dan luar negara juga, insya-Allah. Korang jangan lupa, aku pun ada membership tau. Korang kalau jadi member aku boleh. Korang hanya
tekan butang join. Kalau korang subscribe ni percuma je. Percuma je. Tapi kalau korang join member tu, korang boleh pilih ada harga RM10 sebulan. Kalau RM10 sebulan tu berapa sen je kau bayar sehari untuk kau dapat kelebihan membership dalam channel Topeng Pening aku ni. Korang boleh dapat lah sesi live bersama aku tu yang special. Nama korang akan di-mention semualah. Macam-macam korang boleh pakai stiker Arnab special aku. Ini Arnab tau, bukan beruang. Ada yang komen kata aku ni beruang. Lawak lah korang ni. Tapi tak apalah guys. Tetap aku masih lah cuba menghiburkan diri aku juga. Cuba positifkan. Kita fikir yang positif-positif. Walaupun sedih je tengok kes adik Ryan ni. Tapi sama-samalah kita mendoakan keadilan buat adik Zain Ryan. Justice for Zain Ryan. Okay guys. Al-Fatihah. Marilah kita doakan. Komen kat bawah Al-Fatihah sama-sama guys. Okay. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa subscribe guys. Terima kasih.